Manusia yang terbaik yang belajar makhraj. Lepas belajar huruf dia, baca dah lancar, sekarang belajar makhraj. Cara mengeluarkan huruf. Siratal, ro. Syiro. Tu syiro. Ni syiro. Siro. Siro. Pergi praktis. Bela ayam. Panggil ayam makan. Lama-lama boleh sebut siro. Bagi sebut makhraj. Sebab ada orang yang makhraj dia tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bunyi mana ada makhraj? Tak ada tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makhraj tak ada. Yang ada Harun. Atas pada ayam. Atas pada alamin. Ni, harimau Malaysia. Dah makan belum? Dah makan. Dah makan semua Dah. Belum. Dah sembahyang isyak Dah. Jarang kita sebut dah. Bila orang tanya kita, kau orang dah sembahyang isyak kan? Dah sembahyang isyak kan? Cuba sebut Cuba sebut Itulah makhraj dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah sembahyang isyak kan? Ada dia yang jawab, dah sembahyang isyak kan? Ada kan? Itu sembelit. Bagi betul-betul makhraj, belajar.